back to my YouTube channel. So hari ni kita orang nak naik LRT, nak jalan-jalan dengan Pak Uci dengan Mak Uci. Dududu. Jadi benar tak tu? Mak Uci, kita nak pergi mana? Kita nak pergi KL. So guys, kita nak pergi jalan-jalan kat KL. Kalau korang nak tahu apa kita orang buat, tunggu. Tunggu. Okay guys, sekarang kita tengah beratur nak tukar duit untuk coin. Untuk coin kat sana. Coin kat sebelah atas. Sekarang ni kita orang tengah beratur. Hai abang. Hai. So, kita orang tengah beratur. Kita dapatkan coin nak masuk kat sini. Lepas tu pergi kat LRT. So korang kena tunggu apa seterusnya kita orang nak buat. Kita dalam perjalanan nak pergi Hang Tuah Stesen. Jadi ada lagi 20 tempat, 20 stesen lagi kita kena pergi. Okey. Kita nak naik eskalator. Jom. Harap bersabar. Terima kasih. Attention to all passengers. This train is awaiting for signal clearance from the control center. Please be patient. The train will be moving shortly. Thank you. Station. Kindly report to our auxiliary police or station officer. You may also contact us by social media or at 0378852585 to share the incident information. Thank you. Lambat lagi lah bang. Lagi sejam baru sampai. Kenapa? Macam muka dekat baju. Masih ngantuk tak ya lapar? Kodok ni.
Nak dengar. Kat. Tak payah. Lupa. Kita nak tukar. Tengok ni tu. Itulah. Ni yang dekat Renas. Ni tengok ni. Sekarang ni tadi kita naik ni. Tadi tu naik kat sini. Sini kita dah sini. Dekat sini sekarang ni kita nak tukar yang warna hijau. Nak tukar Bukit Nanas. Oh, Jom. mana? Kita nak tukar ni je ni. Nanas. Masam manis. Mana botol? Pergi tempat lain. Ada monorail dia. Yang tu pertukaran tu. Seberang. Sejam ke dalam kereta. Monorail Kuala Lumpur. Kita kena pergi ujung. Monorail Kuala Lumpur. Awas ruang platform dan train. Sila berikan Belah sana. dan sila balik Belah nanti dah balik. Stand clear. Lemak-lemak. ASEAN Malaysia Chairmanship. Oh, Chairmanship. 1 jam dekat dalam train. Tempat tidur nyenyak sangat. Okay, so dia visit Malaysia 2026. Lagi berapa hari je babe. Tahun depan World Cup tu. So dia pandan indah. Dia PKN dalam
Ha? Buat apa? Cik kan. Tak apa. Bukannya jatuh sampai bawah. Aduh. 1.3 kilometer. Jauh lah. Cik ingat Arsyad yang ke belakang. Ini yang Arham. Wah. Aduh. Okey, masuk sekolah sukan. KL tu lah. Siap bila. Yang tak nak. Tak nak sekolah sukan. Buat apa tadi akademik? Apa ni football? Tak nak. Malas. Tak nak dah. Ni Arham. Nanti kalau Arham. Buat apa? Contohlah Arham kerja satu hari nanti kan. Arham duduk Bangi. Lepas tu kena kerja kat KL. Takkan Arham nak naik motor. Ha, motor lah jauhnya. Motor sakit belakang nanti. So kena naik ni. Laki, Dah berapa banyak kena kali, jalan. dah berapa banyak kali dah patah kaki. Patah kaki. Kaki cedera main bola. Bukan kaki kanan, kaki kiri. Cikgu injet kaki. Macam dia punya tapak tu. Tengah terkejut. Nah, Sebab tu cik dah tak ada shoot. memang patut bawa tak ikut. Upah tak boleh. Bukan upah friendly. Bukan. Kalau tak mengah. Boleh lah kalau lain kali kita rancang Not ke for pergi gold situ. people. Rancang untuk satu tempat boleh lah. Satu dua tempat. Kalau macam ni Not for gold people. roll. Yalah. Orang mas. Betul lah English macam tu kan. Orang mas gold people. Dipanggil orang bahasa Inggeris dipanggil senior citizen. Tapi ni orang Melayu kata orang mas. Mas lah senior citizen. Itu dah ada translate. Okay, shuttle. Faham tak? Saya terus. Okay, kita dah sampai dekat hutan simpan Bukit Nanas. Kita pun tak tahu hutan simpan apa. Sorry lah. Penat Aduh. Habiskan air tu. Minum. I was very tired lah. Minum. Jabatan gantung kat mana? Tinggi ya? Dah habis dah. Jom balik. Sekejap, kasut ni. Apa? Dia pergi. Jangan. Cik dia. Cik ada, cik pegang. Jatuh. Jangan tepi-tepi sekejap.
apa dia tak goyang sangat. Kan nak ucik. Betul. Tu gayatnya. Allah, tingginya. Tinggi. Betul lah. Awak. Kita ambil gambar dengan adik cepat. Tak tinggi lah. Apa? Ucik pegang sini. Kau tinggal. Ni macam mana? Ni pandang mana? Alright. Ha, start. Satu. Tak ada gambar. Satu, dua, tiga. Sekejap, satu. Wah, macam tinggi sikit. Satu, dua, tiga. Goyang. Goyang pica anda goyang lincah lincah goyang pica pica. Saya tak gayat. Kat sana lagi depan lagi. Ni gayat ni, budak gayat ni. Lah. Bawah atas je. Situ ada tempat berjalan. Tapi kita orang tak nak lah jalan. Sakit kaki mat. Goyang jangan main. Wow. Carrying Tower. Siapa nak baca sila pause. Adik, ambilkan gambar ni. Adik. Goyang lompat goyang lompat. Asyik mana? Dah. Ambil gambar pada atas sikit. Aku. Sini ya, abang gayat tak ya. Nanti ni keluar kat mana? Jangan cuba kat tadi kot. Pintu masuk dia dua je. So dia either keluar pun kat sini juga tadi. Kita orang macam keluar kat sini juga. Alamak, dah terpusing kan. Tadi kan dia pusing-pusing. Ha? Ni mana? Pusing-pusing? Pusing-pusing lah. Terlajak. Tak bukan. Oh, jauh pusing ni. Dari KL pergi Melaka. Kenapa bergerak-gerak? Kenapa bergerak-gerak? Oh, patutnya beratas. Kita tak apa. Okay, kita lihat daripada sini ya. Ini Bukit Nanas yang musical laut. Bukan. Ini Bukit Nanas. Aram. Hutan simpan yang menyimpan pelbagai pokok. Tak. Awak jalan. Ha. Dah, jalan. Arham, betul-betul lah. Okay, kita lihat keindahan ini. Tengok tunjuk Menghadap belakang. TRX. PNB, sorry. TRX low. Andy, wow. Tak ni. This is a good spot. Sini, masuk pula. Asyad, tunjuk. Asyad, ambil sini. Uci nak ambil gambar kat belah sana. Belakang sana. Kita tengok asyik tepi. Where is the KL Tower room? Asyik tepi. Kamu masuk. Ya. 1, 2, 3. Tenggelam. 1, 2, 3. Ini lorot telur. Tak, dia setting dia kena ambil sekali. Baru dia cantik. Hana set. Jomlah patah balik. Kita nak Patah balik dah. Jom. sini. Tak apa. Okay, kita lihat di situ ada menara TRX. Lepas tu ada Hotel Lun. Lepas tu ada apartemen Tun. Lepas tu ada apa lagi? Etika punya menara. Ada Wismali Rubber. Ada Bank Muamalat. Ada CCB. Ada macam-macam. Itu dia pemandangan daripada Bukit Nanas.
boleh nampak bukanlah 1 KL, hampir 1 KL. Tapi itulah, selalu tengok dekat Google ada orang dari KL boleh nampak Genting Island. Tapi tak nampak pun mana. Ke ada spot dia. Kalau korang tahu boleh komen kat bawah nak pergi lepas ni. Boleh bawa korang pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Tengok. Jom kita nak pergi tempat seterusnya. Okay, nak pergi tempat seterusnya ni. Korang nak clue ke? Nak apa? Oh, nak clue. Kalau nak clue. Cik, lepas ni kita pergi mana, Cik? Kita nak pergi makan. Okay, makan. Okay, clue dia bukit. Lepas tu dia ada kat angkasa. Salah lah. Bukit dekat angkasa. Salah lah. Teka sendiri. Habis tu Dia satu-satunya bukit yang ada benda yang dekat terang, yang terang di siang hari. terang di siang hari dan malam. Memanglah. Dekat situ ada macam-macam. Ada shopping mall, ada pavilion, ada lalaport, Memanglah ada. terang di siang hari. Okey. Siang ni. Kalau korang tak tahu komen Jom. Kita it was very planted to enring the area. The tower features a platform measuring 3.5 meters in length and 2.5 meter in width, accommodating a maximum of 10 visitor at a time. Dalam mana Orang nak buat nak pegang, dia orang nak ikut sendiri. Sama tu je. Lah. Dia bawa setol tu je. Mengah. Arah, buat cakapnya Arah. Ya. Ahoy. Penat woi. Sakit kaki. Tak bawa. Iya. Tunjuk Sokin, tunjuk. Okay guys, kita dah habis dekat Bukit Nanas. Penat. Mengah. Lepas ni kita nak pergi tempat tarikan pelancong dan setiap malam penuh bang. Iaitu Bukit juga. Bukit Bintang. Sahil. Lalaport. Sahil. Ha? Sahil, bintang. Yalah. Baik cakap Star Kingdom ya. Kat sini jalan dari sini ke? Okay dah. Kita nak pergi Bukit Bintang, kita nak makan dulu. Okay, jom, let's go. Oh, anak dia tu. Yalah yang ni. Tu apa? Simpan. Dah kuning dah habis. Tak, Oji. Kalau tak guna memang aku kuning. Battery saver. Bagi aku gitu. Arham buat review. Elok. Sini. Stop. Sementara tunggu Grab. Cik dah tolong dah carikan Grab, tak payah jalan. Review. Okay. Review yang bikin nak cakap apa?
fikir pasal, tak cakap pasal ni apa. First time datang sini apa dia punya ni. Okay, kejap je, berapa second. 1, 2, 3. Okay guys, kita dah habis dah dekat Bukit Nanas. Okay, tapi kita tak boleh pergi habis sebab ada beberapa tempat yang diselenggara kan. Kan pintu masuk dia tadi. Pintu masuk dia tengah repair. Diselenggara. Okay, kita hanya sempat naik jambatan je. Okay, so far tadi kita tak nampak pun seekor haiwan. Memanglah tak. Pokok aja yang ada. Tapi best kan Okay, naik best. canopy tadi. Naik jambatan-jambatan gantung. Gayat. Okay, lepas tu kita tengok lukisan. Okay, so far best tempat ni untuk perjalanan yang baik ya. Sebelah KL Tower je. Kalau korang pergi KL Tower, depan je korang dah nampak dah. Nanti ada signboard Bukit Nanas. Gitu. Okay, so far 9.5/10. Okay, jom kita pergi tempat seterusnya. Bye. Bawa satu lagi. Naik Grab. Saya tahu satu dua. Saya tahu dua. Bawa satu lagi. Okay guys, sekarang kita berada di Pavilion Bukit Bintang. Kita on the way nak masuk tempatnya. Besar oi. Louis Vuitton Paris. Jom belanja. Pergi kedai komputer. Kedai sini. Sana dekat lawyer. Itu dia. Kita lihat daripada sini berapa banyaknya. Ada Western, yes. Bukit Bintang besar ni. Kita dah sampai. Jom kita nak makan dulu. Wasabi. Tak suka wasabi. Ya. Tak tahan eh. Ambil ni, abang ambil ni. Nanti awak tak suka, beli lagi, okey? Yang ni? Nak ambil salmon? Ambil lah. Makan yang lain dulu, tak cukup Ni makan kamu nak? lagi. Tak nak? Ambil lah. Ya Allah. Kan? Berjalan dah benda tu. Cik, sebelum mochi letak wasabi. What do you eat? Together ke? Nak rasa? Udang. Udang. Kau nak makan apa?
makanan kita dah sampai. Wow. Cik punya spaghetti. Bolognese. Tak, awak punya besar je. Tapi dia ambil banyak. Ya. Berapa nasi? Ini dapat chicken biasa. Jom kita mubang. Ada tambah lagi. Bismillah. Ada ni kimchi so. Apa ada budak ni? Tasha makan apa? Makan sushi je? Okey, kenyang ke? Kenyang ke makan sushi? Cik nak beli nak tambah apa? Mochi. Ha? Nak tambah mochi. Mochi. Nanti dulu. Kenyangkan makan nasi dulu. Tadi mau tu dah tambah kimbap dah. Makan kimbap pula. Tembak bukan pukulan, berat dulu. Telur je. Ada lagi kat sini. Mana? Tadi kita dah makan nasi. Ada mi pun. Okay guys, kita dah habis makan tadi. Sedap makan pokok tu. Yang memang recommend lah. Memang recommend makan dekat situ. Okay, makanan dia sedap. Dia punya daging lembut-lembut. Ada sushi kalau korang suka Jepun. Okay, so far bagi rate 8/10. Okay, kita nak pergi cari makanan lain pula. Jom. Tak boleh habis hari ni juga. Untuk apa tajam tu? Okay guys, sekarang kita tengah shopping dekat Pavilion. Apa tu? Ha? Jom ke atas, ke atas. Let's go up. Kita tanya. Ni. Sorry. Kamu dah pun. Macam tu. Apa kualiti? Ha, okey ambil. Tu apa? Jom, Uci nak ambil gambar sayang. Uci nak cari tempat foto booth. Jom. Dekat sana.
kecil tu je. Tengok. Tinggi guys. Oh. Kita banyak ni. Ni mana? Ni je. Panjang lah tadi. Dia dah makan separuh lah. Comel. Dia sejuk. Tada. Oh. Alah. Kenapa tunjuk bontot dia kat sana Okay, sekarang kita berada di MRT, merupakan salah satu kereta api, company kereta api yang berjalan di bawah tanah sejauh 7 kaki. Sedalam berapa kaki tak ingat. 7 kaki tu kubur, sorry. Hai guys. Makan aiskrim viral yang panjang. Mau menghapuskan setiap muka ingatanku tentang mimpi. Okay, dah kita tengah tunggu mau usul habis, lepas tu baru kita naik. Jom. Okay. Tadi mau usul tarik. Tolong kita ni kata. Sekejap. Jom. Tepi. Wow. Sangat rambang mata Tali kasut saya. Kursi wanita disediakan di setiap train MRT dan Waikaja. Semua penumpang wanita dianjurkan untuk menduduki tempat duduk di kursi wanita terlebih dahulu. Kenapa kena lalu cute punya? Once coach Salah. on hand saja parking. And passengers are welcome. Dah lah, kita dah tak mampu dah nak berjalan. Nak patah kaki. Dah. Okay, kita duduk sini je lah kan. Dah lah, kita tunggu Pauci siap beli makanan dulu. Okay. Bye bye. Let's go. Pilih nak masak ke nak kopi? Oi, aku nak tanya ni. Suka macam atau suka kopi? Kalau pilih kopi, baiklah pilihku di sini. Jangan macam tu lah. Kenapa cik gelak macam tu? Okay, Gelak orang sekarang kaya. kita tengah Duduk elok. Gelaknya sepatah-sepatah. Mana nak buat video ni? tanya ni. Suka macam atau suka tambi? Kalau suka tambi. Okay, sekarang kita berada di Tara X. Kita tengah rehat-rehat makan donat. Kenapa beri nasi? Memang betul-betul rumput lah guys. Aisyah, letak handphone kejap. Makan. Saya tutup lah. Okay nak ni. Sekejap rakam. Adik. QR. Satu je ke? Satu lagi. Cantik, comel. Abang kau. Abang kau lah tu ke?
Hot stop. Okay, sekarang kita berada di bukanlah puncak, dekat atas dengan TRX. Dekat TRX. Tu kita tengok dari sini boleh nampak satu bangunan. Bukan satu KL. Oh, tu iPhone. Kenapa macam tu? Ni tu tengok tu apa? Oh, Kenny Hills Bakar. Ni Dia apa? macam hidden spot. Mak ada tu. Wih, gaya-gaya. Apa tu? Pasal nanti kan? Nanti kan kita tangkap gambar dekat dalam tu. Tu pasal nanti. Kualiti yang sangat bagus. Simpan sini. Apple punya ni lah. Ni kita lihat dia punya iPhone punya HQ dekat TRX. iPhone punya tempat. Tingginya. Cik risau je. Give something special. Ni adalah TRX. TRX dan apa ini? Ini Ni apa? Kenapa? Di mana? Bagaimana? tak gambar di sana. Sekejap. Nak cari spot. Ada. Lauci dah lauci. Ada tu fence ni masuk pegang ni kat belakang. Jom. Ada. Basic punya menu macam mana? Apa? Macam mana? Just ayo aja. Bang, Okey. ini bawah ni pedal kaki tekan jalan. Okey. The brake. Kaki angkat. Stop. Oh, Kaki just jalan. hold. Ya. Okey. Ini depan, ini belakang. Depan belakang, itu pun link lain tak boleh keluar. Jalan sana kiri, jalan kiri sampai jalan atas, pusing balik. Alright. Ya bang? Yo. Macam ni benda ni. Tengok belakang. Ya. Tak juga. Tak ada minyak ke ni? Slow sangat ni. Mana tahu? Ada kon. Lain macam ni. Tak, dia kenapa macam ni? Tak ada orang pegang satu tangan, dua tangan. Dah. Sumpah lain macam ni. Nyesal pula ni. Macam tak isi minyak Sumpah lain macam. Kita kat mana ni? Faham. Jadi kita kat ni. Lagi. Pakailah dua tangan.
Tak boleh. Mana ada orang drive satu tangan? Tak apa. Dia slow confident buat satu tangan. Macam Dia- kuda pula kan? Haa. Naik turun. Tak makan je kita ni. Kocik break, kocik. Saya nak break. Lepas. Dia kata lepas. Oh. Jadi driver yang baik. Okay dah, ini. Okay, dah. bising. Alah. Hai. Nak naik uji. Nah, sekarang ke? Nak naik. Okay dah. Sekejap. Ya, drive. Sekejap. Sekejap, macam mana Cina turun? Stop sekejap. Dah Ya. stop ke? Sekejap, bagi undur dulu. Saya nak buka ni kak. Okay, break. Alright, turun. Turun bang. Ya, cik. Dah, siap belah bawah. Tak. Kunci stay. Tak. Korang dua. Boleh? Abang pegang GoPro, abang masuk dulu. Abang main tembak-tembak. Cik ni rakan dari luar. Dah apa? Cik rakan dari luar. Hang tahu kan kawal minyak kan? Siap abang. Macam mana dengan perjalanan hari ni? Jauh juga. Dia macam main kuda. Macam naik kuda lah. Tu memori dah merah tu. So, kat. Jadi pemandu Grab 5 bintang ya. Bukan jadi satu binatang. Kanan sikit. Kanan. Dah malu. Tu nak main juga ke? Macam ni pun tak nak.
Senyum sikit, senyum sikit. Senyum sikit. Allah, lambat ni. Kau boleh habis awal minta. Oh, mewah ni kedai ni. Ha, ceritakan sikit pengalaman. Tak boleh belah. Tak boleh belah. Aisyah lajulah sikit. Dia tampungan ni. Tengok. Lepas kita itu pun 30 saat. Cepat bang. Tak, bukan salah abang. Kenapa Buat Arham pilih sikit. kereta jenis macam ni? Tak, siapa suruh jenis kereta? Jadi saya teruk tadi lagi buat. Dah. Memang. Comel. Makin lambat. Bagus lah. Bayarlah. Jangan ni. Aisyah yang di. Tak, dia suruh bawa pergi sana. No. Bawa